Menyanyi pula. Ya, okey. Dalam Travelog Mesir kali ini, kami nak bawa anda ke Piramid Giza Kahira, salah satu daripada 7 keajaiban dunia kuno ataupun 7 Wonders of Ancient World yang masih lagi berdiri kukuh. Kompleks Piramid Giza meliputi kawasan seluas kira-kira 12 km persegi. Kawasan ini bukan sahaja terdiri daripada piramid utama, tetapi juga piramid-piramid kecil, makam kuno, sphinx, kuil dan struktur keagamaan lain. Piramid Giza ini dibina menggunakan sekitar 2.3 juta blok batu dengan berat setiap blok sekitar 2.5 hingga 15 tan. Bangunan yang penuh sejarah dan misteri ini bukan sahaja simbol kebijaksanaan dan kehebatan tamadun Mesir Purba, tetapi juga tarikan pelancongan yang memberikan pengalaman unik kepada sesiapa yang berkunjung ke sini. Tekan button subscribe dan bell notification untuk stay tune bersama KUJD. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kita dah sampai dekat kawasan ni. Kalau korang tengok mesti tahu kat mana. 1, 2, 3. Okey, itu belakang tu. The Pyramid of Giza dah sampai, okey. So kejap lagi kita explore benda lah. Benda nak panjat tu. Benda nak panjat tu kayaknya. Jom kita tengok. Kita beli tiket dulu kat sini. Jom kita tengok berapa harga tiket tu, jom. So tadi kalau student ni murah sikit lah. Kita dalam 100 pound Egypt ataupun kita panggil genih. Okey. Jom masuk. Lepas bayar tiket, anda boleh masuk ke kawasan Piramid Giza dengan kenderaan persendirian yang kecil saja seperti kereta. Kemudian, bila sampai di sini, anda boleh rasai pengalaman menunggang unta dan naik kereta kuda dengan harga 30 ke 60 Egypt pound. Pandai nego, dapat harga yang murah. Tapi kalau dapat naik unta dekat kawasan piramid ni, vibe dia macam hidup zaman Mesir Purba, Mat. Saya ambil gambar. Tak apalah. Aku tak ambil gambar lah. Tak apa, ni ada video banyak ni. Alah. Allah. يا اخي يلا حبيبي مبسوط؟ تمام كويس انت قولوا تمام. Kompleks Piramid Giza terdiri daripada 3 piramid utama, iaitu Piramid Khufu yang juga dikenali sebagai Piramid Besar Giza. Seterusnya piramid yang sedikit kecil iaitu Piramid Khufre
dan piramid yang terkecil di antara ketiga-tiga ini iaitu piramid Mikaure. Piramid ini bukan sekadar bangunan besar daripada batu, tetapi ia melambangkan kepercayaan, kekuatan dan teknologi tamadun Mesir Purba. Ia dibina dengan tujuan utama sebagai makam Firaun, perlindungan harta karun, simbol keagungan serta pusat ritual keagamaan. Saiz dan keindahan piramid menunjukkan betapa hebatnya pemerintahan seseorang Firaun dan keupayaan tamadun Mesir Purba dalam bidang seni bina dan kejuruteraan. Reka bentuk piramid yang berbentuk segitiga dipercayai melambangkan sinaran matahari yang turun ke bumi. Okay, dah sampai viewpoint atas ni, kita orang nak chill-chill sekejap dekat sini. So belakang tu tadi ada beberapa lagi piramid, insyaAllah. Dan itulah experience tadi. Akhirnya kita naik kereta Ahmad Albab. Sebab kantoi tadi naik unta, dia agak mengganas sikit hari ni, okay? So jom teruskan perjalanan. Kalau tengok sebelah tadi, belakang kita ni kawasan piramid tu. Sebelah sini boleh nampak Kairo dengan jelas. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so dekat sini satu lagi viewpoint, antara peak viewpoint yang kalau korang sampai ke atas ni, dia ada nampak ada kedai-kedai souvenir kat situ. Dan last yang unta tadi kebanyakannya akan berhenti kat sini. So tengok ada baki 3 daripada 9 yang paling besar kufu kat bawah tadi. Very nice spot untuk chill-chill dan ambil gambar kat sini. Memang best. Readykan phone korang, the best setting kat sini. So ni second viewpoint kita dapat elevated punya position ni, memang cantik untuk bergambar. So berhenti untuk bergambar sekejap kat sini, memang just nice. Okay. Last section ni, kita tengok ni adalah Sphinx tu. Nampak belakang saya tu. Okay. So Sphinx ni yang badan singa, muka manusia tu. Sphinx Giza ialah batu kapur kekasih dengan badan singa dan kepala manusia yang terletak berhampiran piramid Giza. Dibina sekitar 2500 sebelum Masihi, ia dipercayai melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Dengan panjang 73 meter dan tinggi 20 meter, Sphinx adalah antara ukiran batu terbesar di dunia. Namun, hidung yang hilang dipercayai akibat serangan atau hakisan semula jadi. Tahukah anda, sebelum kewujudan kertas moden, orang Mesir Purba menulis di atas kertas papyrus. Kertas papyrus ni dibuat daripada tumbuhan papyrus yang tumbuh di tebing sungai Nil. Caranya, batangnya dikupas, dipotong nipis, direndam, kemudian disusun bersilang dan ditekan kuat. Hasilnya, lembaran kertas yang tahan lama yang boleh digunakan untuk menulis rekod, kitab suci dan dokumen penting. Menariknya, papyrus ni bukan sekadar kertas biasa. Ia adalah simbol tamadun hebat yang menghubungkan masa lalu dengan dunia moden kita hari ini. Ada yang dalam tu, dia ada second layer punya pattern. Nampak tu? Okay, so dekat sini dia punya koleksi papyrus. Kita dah dengar penerangan tadi, ada ayat Quran. So kita pilih satu. Kita pilih satu ni, harganya 4,000 genih dan dia dapat diskaun 2,000 genih.
Okay. Sampai di sini dulu Travelog Mesir kita kali ini. Kalau korang ada peluang ke Mesir, jangan lupa singgah sini dan rasai sendiri aura keajaiban purba ini bersama Jelajah Dunia by KU Jericho. Jumpa lagi dalam Travelog seterusnya. Assalamualaikum. Tekan button subscribe dan bell notification untuk stay tune bersama KU Jericho.